insya-Allah Allah Taala bagi peluang, Allah Taala jemput kita jadi tetamu Allah dan Rasul. Kita pergi sana, kita jaga amal, masya-Allah. Bukan kita tunggu masa waktu. Awal setengah jam, awal 1 jam kita dah tunggu dekat rumah Allah dah. Dah tunggu sembahyang, tak sabar. Dah tunggu sembahyang. Ada peluang saja ambil Quran kita baca. Masya-Allah ada yang khatam Quran kat sana. Zikir kita, semua amalan bertambah. Infak, orang berebut-rebut nak bagi infak. Dan sebenarnya yang terbaik ini kita bagi infak dekat keluarga kita sendiri. Kita bagi infak bantu dekat orang kampung kita. Di rumah Allah, Masjidil Haram Makkah, Masjidil Nabawi Madinah. Kita bagi banyak. Orang kampung kita bila surau masjid perlukan sumbangan, kita buat tak tahu. Bukan macam tu. Islam ni dekat mana-mana. Kita tak mau ambil masa yang lama, apa-apa tuan-tuan dapat kebaikan, manfaat, ilmu dekat Mekah dan Madinah, cuba praktikan insya-Allah. Islam bukan dekat Mekah Madinah. Islam bukan waktu haji dan umrah. Islam bukan time Ramadan. Islam bukan time Jumaat saja. Islam ni ad-dinu kulluh. Agama ni menyeluruh. Dari pagi bangun sampai tidur balik. Dari start bayi lahir sampai mati. Bila kita jalan, kita bawa Islam. Kita pergi mana pun, keadaan kena terkesan dengan kita. Bukan kita terkesan dengan keadaan. Pergi mana pun orang kena tengok dia orang Islam. Untuk itulah satu perjalanan yang ringkas dan sangat-sangat singkat. 11 hari 8 malam Allah Ta'ala ubah kita. Allah Ta'ala cuci kita. Sekarang mai balik Medan dia. Kat sini nak tengok. Masya Allah dalam flight orang tanya soalan macam-macam. Jadi sekarang tempat dah nak usaha. Apa-apa kebaikan yang kita buat, kita kena teruskan. Walaupun sikit. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua.